anak sakit dan jumpa doktor. Doktor kata tak perlu masuk hospital. Tapi saya risau. Betul ke? Macam mana? So ni saya nak cerita. So semalam saya dah cerita pasal tak semua sakit perlu rawatan dan tak semua rawatan perlu kepada ubat. Ada banyak cara rawatan yang lain. Nah, ini saya nak cerita juga, tak semua keadaan penyakit yang perlu kepada rawatan di hospital dalam ward. Ada yang kita boleh rawat sebagai pesakit luar. Cuma bila keadaan yang perlu masuk ke hospital? Bila? Yang kalau sakit yang saya prefer masuk hospital. So bila? So ada beberapa keadaan yang bagi saya rawatan tu perlu di hospital. Yang pertamanya kalau sakit tu dah lama. Bagi saya kadang-kadang kanak-kanak ni kalau dah 3-4 kali pergi klinik kan, then better masuk hospital supaya kita boleh beri rawatan yang lebih baik, kita boleh buat investigation, assessment dan siasatan yang lebih detail dan lebih mendalam dan lebih jitu lah. So kalau dah lama sangat, banyak sangat kali perlu pergi klinik, saya prefer masuk ward. Nombor 2, kalau start masalah dari sudut pemakanan dan minum. Kalau anak tu tak nak minum je muntah, tak nak minum, tak ada selera, tak boleh makan, tak boleh minum, dan better masuk ward, kita masuk air. Sebab untuk body recover, dia perlu kepada nutrisi yang cukup. Yang ketiga, kalau memang muntah, sikit-sikit muntah, dan better masuk dalam ward. Nombor seterusnya, kalau dia start nafas dia laju. Ada video sebelum ni saya dah cerita pasal apa tanda-tanda anak tu nafas laju. Kalau nafas laju, kena masuk hospital. Yang seterusnya, kalau dia start letih, lembik, tak larat nak bangun, tak larat nak bergerak pun tak larat, dan better masuk ke hospital. Yang seterusnya, kalau demam tinggi lebih 39 dan persisten tak kurang pun dengan bagi ubat demam, dan better masuk ke ward. Yang seterusnya, kalau rumah tu jauh dan tak ada kenderaan, kebetulan ada kenderaan datang dan susah nak datang balik, dan better masuk ward untuk kita pantau sihat dan mungkin boleh balik. Itu di antara tanda-tanda yang biasa, keadaan yang kita suggest untuk masuk ward untuk pemerhatian dan rawatan yang lebih detail. Kalau ada keadaan yang luar daripada ni, kebanyakannya kita still boleh rawat di rumah, insyaAllah.